Akunya kawah dah standby. Pagi guys, macam biasa pagi ni aku nak masak. Hari ini aku nak masak sayur kacang panjang. Kacang panjang tapi ya jadi kacang pendek sebab aku dah potong. Aku nak tumis dia dengan telur sahaja hari ini. Aku tak adalah nak buat yang lebih-lebih. Kita buat yang simple-simple dan cepat. Jom kita sediakan bahan ya. Kita gunakan bahan yang mudah sahaja guys. Ikan bilis, bawang merah, telur, dan ini dah akunya kacang panjang. Sudah aku hiris halus-halus. Bagi senang nak makan. Oke guys, jom kita mulakan. Api dah okey dah. Kita gunakan minyak. Kita goreng telur tadi. Oke. Bagi dah panas dulu. Apa kita goreng ikan bilis dulu. Bawang merah, telur, kacang panjang, kita bagi dia sos tiram guys. Bikin sedikit. Garam sedikit. Rasa sedikit. Mantap. Oke guys, siap akunya kacang panjang, paling mudah, paling sedap. Oke, kita tutup. Siap aku punya menu hari ini, kacang panjang. Mudah, ringkas dan cepat. Sebab sekarang dah pukul 10 lebih.
Jadi kita kena cepatkan sedikit lah apa jua kita punya tugasan hari ni. Sebab kita ada hal lagi yang kita nak buat lepas ni. Oke guys, semoga terhibur. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel. Salam sayang buat semua. Bye-bye.